ada penguat hati datang tu saya ni yang bagi semangat untuk ni. Nampak Bella pun datang. Bukan ibu kan? Penguat oh nanti. Okey. Sebab sebelum ni dekat parlimen dia dah hadir juga ya. Hari ni dekat mahkamah tu. Ya, terima kasihlah. Ya, dia wanita yang luar biasa. Dan saya terima kasih. All the best. Thank you very much. Wah, tak sabar nak tahu ya? Sebelum tu klik button subscribe dan tekan simbol lonceng. Dalam sesi live kali ini, kita dapat menyaksikan sendiri kenyataan penuh pengharapan daripada YB Syed Saddiq dan keluarga. YB juga turut mengiyakan kedatangan Bella dan mengatakan beliau merupakan seorang wanita yang luar biasa. Waktu yang tak ada di sini tetapi menyampaikan sokongan moral di luar. Saya turut budi dan kalian semualah yang mengingatkan saya mengapa perjuangan ini diteruskan walau sesukar, sesakit mana pun. Realitinya saya hanya sekadar kenderaan untuk membawa perubahan kepada negara. Pada masa yang pertama Kalau yang soalan ni sikit, ada penguat hati datang tu saya ni yang bagi semangat untuk ni. Nampak Bella pun datang. Bukan ibu kan? penguat Oh nanti. Okey. Sebab sebelum ni dekat parlimen dia dah hadir juga ya. Hari ni dekat mahkamah tu. Ya, terima kasihlah. Ya, dia wanita yang luar biasa. Dan saya terima kasih. All the best. Thank you very much. Saya bersedia untuk kebenaran dan keadilan, dan saya yakin bahawa kebenaran dan keadilan akan menang. Kerana itulah saya sedikit sebab kerana apabila berada di institusi kehakiman yang saya rasa merupakan benteng terakhir institusi negara untuk seseorang yang mungkin dikhianati boleh seek redress, legal redress. Dan saya berada di bawah bumbung institusi keadilan tersebut. YB, berapa persen YB keyakinan dan juga YB rasa peluang ini besar? Saya meletakkan kepercayaan 110% nasib dan tangan saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada fakta-fakta tentang. Saya berharap rakan-rakan media boleh ikutan juga kepada fakta-fakta nanti. InsyaAllah semua akan berjalan dengan baik. Ada ahli keluarga yang nak cakap juga sikit ke? Ibunya tak? Ada nak cakap puan ke atau ayah? Ada saya secara peribadi